Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dan rakan saya iaitu Muhammad Aiman dari UiTM Lungun akan membincangkan tugasan yang bertajuk Guru Bitara Nadi Negara Menjana Transformasi Pembelajaran Digital. Dalam sesi ini, kami akan berkongsi pandangan mengenai konsep guru bitara serta penggunaan beberapa aplikasi digital yang dapat membantu meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut, uh, uh, pada pendapat awak, Iman, apakah yang dimaksudkan dengan guru bitara nadi negara? Pada pendapat saya, guru bitara nanti negara ialah guru yang bukan sahaja menyampaikan ilmu, malah berperanan membimbing, mendidik dan membentuk sesat murid. Guru juga menjadi pemangkin kepada pembangunan modal insan dan memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran serta mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Okay, pada pendapat awak pula, mengapakah guru bitara pada masa kini perlu menguasai teknologi digital? Pada pendapat saya, hal ini kerana teknologi telah menjadi sebahagian daripada kehidupan murid. Penggunaan teknologi membantu guru menyampaikan pengajaran dengan lebih kreatif, menarik dan interaktif. Selain itu, teknologi juga memudahkan guru menghasilkan bahan pembelajaran yang lebih berkualiti serta meningkatkan pelibatan murid dalam pendidikan. Terusnya, daripada bahan yang kita rujuk, iaitu RPM 2026 hingga 2035, menurut RPM tersebut, bagi pendapat awak, apakah peranan guru bitara dalam menjayakan transformasi pendidikan negara ini? RPM 2016 sehingga 2015 menekankan bahawa guru bitara merupakan ejen perubahan yang memacu transformasi pendidikan negara. Guru perlu mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran, mengalahkan aktiviti kreativiti dan inovasi serta membimbing murid membangunkan pemahaman abad 21 serta komunikasi, kolaborasi dan pemikiran kritis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam sesi ini, kami akan meneruskan perbincangan mengenai guru bitara nadi negara menjana transformasi pembelajaran digital dengan memfokuskan kepada perspektif UNESCO serta alat berfikir yang saya dan Khalif menggunakan dalam tugas ini. Jadi, berdasarkan kajian yang saya dan Khalif telah lakukan, apakah pandangan awak, Khalif, tentang pandangan UNESCO mengenai peranan guru dalam era digital? Menurut pada pendapat saya, menurut UNESCO melalui ICT Competency Framework for Teacher, guru perlu mempunyai kompetensi profesional digital supaya mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru juga perlu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat agar sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan teknologi serta keperluan pendidikan global. Betul? Jadi saya setuju dengan pandangan awak. Jadi pendapat lain pula, bagaimanakah pandangan UNESCO ini berkait dengan konsep guru bitara nadi negara yang diketengahkan dalam RPM 2026 hingga 2035? Pada pendapat saya melihat kedua-duanya mempunyai matlamat yang sama, iaitu melahirkan guru yang berkualiti dan mampu meningkatkan kualiti pendidikan. Jika RPM menekankan guru sebagai ejen perubahan dan pemacu transformasi pendidikan negara, UNESCO pula menekan pembangunan kompetisi profesional, penggunaan teknologi serta pembelajaran sepanjang hayat. Kedua-duanya saling melengkapi dan melahirkan guru yang mampu menghadapi cabaran pendidikan abad ke. Baik, ke-21 ya. Jadi dalam laman web ini, kami telah memilih peta berganda sebagai alat berfikir. Jadi Khalif akan berikan sebab mengapa kumpulan kami memilih peta berganda berbanding peta pemikiran yang lain. Kami memilih peta buih berganda kerana peta ini sesuai untuk membuat perbandingan dalam tugasan. Kami ingin membandingkan konsep guru bitara menurut RPM 2026 hingga 2035 dengan perspektif UNESCO.
Melalui peta buih berganda, persamaan dan perbezaan antara dua sumber dapat dilihat dengan lebih jelas dan mudah difahami oleh pengguna. Jadi pada pendapat awak, apakah kelebihan penggunaan peta buih berganda kepada murid di sekolah dan pelajar di universiti? Ah, Peta buih berganda dapat membantu murid mengenal pasti persamaan dan perbezaan suatu konsep secara sistematik. Selain itu dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis. Peta ini juga dapat membantu murid menyusun maklumat dengan lebih teratur dan mudah untuk mereka membuat analisis terhadap satu topik. Itu sahaja daripada saya dan Muhammad Khalif pada malam ini. Sekian, terima kasih.